Hmm. Tang. Sahabat semua ni Zara dah siap goreng kentang. Hai sahabat semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya Zara pukul 5 Zara dah bangun dan nak semata-mata nak settlekan potluck jamuan anak Zara ni pagi ni. Mama Taki sekolah agama dah settle, ni tinggal sekolah kebangsaan jadi orang semua. Hari tu sekolah agama tu abang mak Zara buatkan roti sosis, kakak dia kari pap. Ni sekolah kebangsaan. Abang dia Zara masakan ayam ala-ala KFC gitulah, dia cikgu suruh bawakan ayam kan. Jadi Takif ni Zara buatkan apa namanya? Ayam ayam kentang tu yang macam ala-ala KFC tu kan. Zara packing siap-siap, cikgu suruh buat potluck. Kakak dia hari ni sekolah kebangsaan besok. Jadi kita settlekan adik dia punya dulu. Kejap lagi papa ada balik kerja malam boleh hantar. Nak suruh dia bawa tadi takut tu kan. Sebab dia naik van, risau, Zara nak masukkan dulu ayam. Lepas tu Zara letakkan apa namanya cheese dia. Untuk budak-budak pra kan, makanan orang pun banyak hari ni. Zara campur-campurkan aja. Letak dalam 4 potong ni, besar juga Zara goreng ni. Ni sekolah agama cuti, ada apa tu? Ada majlis rumah terbuka dekat Johor JB sana kan. Jadi cikgu semua sekolah agama semua cuti hari ni. Apa mak tak sekolah, dia seorang yang teman mama dia berdapur pagi ni. Tutup pagar depan tutup. Jadi kakak ada pergi sekolah, tak tutup pagar. Masukkan dia. Lepas tu kita masukkan kentang Zara letakkan dalam berapa biji je. Nak letak banyak pun tak muat bekas ni. Ni sebab bekas yang Zara masak apa hari tu. Zara buat potluck juga, belen-belen buat kek rasanya ni. Tak beli bekas lain. Kita masuk ke apa yang muat kan. Lepas tu nanti baru Zara tuangkan sos cheese ni. Baru pukul 7. Anak Zara pun dah pergi sekolah semua kakak. 7:30 nanti papa dihantar. Dia gini kan. Agak-agak boleh muat tu, tutup dia muat. Tambah lagi. Tengok kentang mama dah masak belum? Tinggal lagi sikit lagi. Budak-budak suka lah nanti. Nasib baik Zara ingatkan Takifnya majlis ni sama kakak dia esok hari Jumaat kan. Rupanya budak pra hari Khamis. Nasib. Belum. Dia aja dulu. Tengok kereta siapa papa ya? Motor papa ke? Tengok. Jamu raya? Basi tak? Apa ni? Ni dah basi ni. Apa namanya? Ni talam ni. Talam dah basi macam bau tak sedap. Apa? Ni kue koci Kue koci dengan kek batik tak basi tapi dah bercampur. Kat tempat kerja suami Zara ada tu kan jamuan. Tengok ada bawa balik. Ada bawa kacang lagi. Papa bawa kacang. Zara nak tuangkan cheese. Zara tak masukkan sos cili, tapi budak tak tahan pedas. Zara masukkan cheese dia. Kita tuang cheese.
Hmm. Hujan, baru lepas hujan, semalam malam hujan. Pagar tak buka lagi. Oh, settle. Lecah hujan sama malam ni, Masya Allah. Besok suami Zara balik kerja, malam boleh tolong hantarkan. Zara perlu siap mandi. Dia dengan bapak dia pun dah balik. Zara nak buat nasi goreng tu dia. Zara masak simple dia sarapan pagi. Zara ambil cili padi. Wah, akbar. Dah halus belum? Dah suruh dia tumbuk bawang. Tumbuk-tumbuk cili padi. Zara nak ambil apa tu? Ambil kacang panjang. Tahu nak sawi, campur sawi sikit, campur kacang panjang sikit, campak-campak aja masak nasi goreng pagi ni. Hujan basah. Jadi kalau hujan berlumut lantai Zara ni licin. Risau. Ini licin. Ini hujan dah daripada petang semalam. Sepanjang dah. Jadi tadi kalau dibiarkan lama-lama pun nanti tuh. Yang cukup 4 batang dia pakai. Buah tengah bunga banyak. Bendi Zara pun dah tuh. Zara nak petik bendi lalang. Ambil sawi sikit. Ambil sawi sikit buat campur-campur aja. Sawi Zara pun dah ambil dia punya, ambil bawah dia. Ada campur. Basah-basah licin. Dapatlah. Buat ada apa namanya sawi ni. Sekarang sayur Zara main petik di belakang rumah. Ada kacang panjang dapat juga tadi. Ada bendi. Bendi dapat 3. Tengah hari ni Zara nak masak menu tengah hari. Ada bendi. Bendi semalam dapat pun tak masak lagi ni. Kacang panjang. Memang hari-hari menu kacang panjang lah. Hari ni Zara masak nasi goreng campur kacang panjang. Kalau dibiarkan lama-lama pun nanti dia menua kan. Semalam jiran Zara petik juga. Zara suruh dia petik kan. Nah maka sayur petik dia Zara cakap. Malam-malam dia ambil apa? Daun pandan. Zara suruh dia ambil kacang panjang sekali. Ini Zara nak potong, iris halus-halus, masuk campur kat nasi goreng. Dapatnya 6 batang. dah hancur belum masukkan belacan? Apa? Belacan dalam ni. Ni dalam ni. Dia kan suka belacan. Bukan dalam ni. Ambil ni. Ambil sikit je. Buat bau-bau dia. Ni yang bawah ni. Dah. Cili dah hancur belum? Belum. Belum. Ni dah siap Zara nak goreng. Ni bekas goreng ayam tadi. Nanti Zara nak buat ayam KFC juga untuk Abah Tarik kan. Dia aja kat sini. Dapur pun berserak lagi. Tak basuh-basuh pagi-pagi. Tak tahu Zara masak. Masih ada nasi belen putih semalam. Zara buat nasi goreng. Nah, ayam KFC kejap. Nanti ayam KFC tunggu pukul 10 nanti baru Mama goreng. Dah panas. Zara guna minyak ayam sikit. Nak mengacau juga. Kacau-kacau. Dah masak belum?
Nah, bagi kuning-kuning lagi kacang-kacang. Masukkan apa tuh? Ayam sikit, isi ayam. Kacang-kacang. Masukkan sos ikan sikit. Pecahkan telur. Saya ketak. Ketak. Biar dulu. Biar dulu. Belum masak. Ya, biar telur dia ni dulu. Mama nih. Biar dulu. Masukkan lada sula. Kacang-kacang. Masukkan kacang panjang. Nah, Zara dah cincang. Batang sawi. Nah, kacang-kacang Muhammad. Masukkan nasi. Tapi kena kuat sikit nasi goreng ni baru sedap. Nanti dah masak nanti baru masukkan sayur. Nasi apa? Nasi goreng apa nih? Kampung. Nasi goreng kampung. Kacau nih. Mama masukkan garam. Nah, kacau. Udah siap, habis masukkan sayur, Zara coba campak aja. Zara masukkan garam, tak banyak. Tadi Zara masukkan apa nih? Sos ikan, kan takut masin. Zara masukkan aji sikit, buat rasa dia aja. Siap nasi goreng. Apa mak ambil pinggan hijau atas meja tadi apa mak? Apa mak ambil sini ya? Bekas buat ayam popcorn tu. Nak makan tu. Makan tu. Cukup. Saya lagi sikit. Nah. Ni. Kasih masak. Zara nak makan dulu. Zara pun dah lapar. Suami Zara terus tidur. Dia dah sarapan kejap. Dia makan dengan ayam popcorn tu. Kita balik nanti baru nak makan. Zara makan berdua dengan Abang Mat. Kenapa dengan sos cili? Mana pinggan mama yang hijau tuh? Pinggan mama hijau. Tuang nanti. Zara makan sedikit je, tak makan banyak. Siap nasi goreng, simple dia. Suami Zara pun sejak dia tu tidur, dia buat lelap mata dia. Zara nak makan sedikit je. Siap. Buat alas perut. Dah siap makan dengan Abang Mat. Masak. Zara makan sikit je. Zara ke bendi tengah hari nanti baru Zara masak. Makan apa? Banyak bendi Zara. Ada 3, 5. Ni ya. Ada 5. Banyak. Boleh buat menu tengah hari ni. Tengah hari ni baru Zara goreng. Nasi kapung. Mama masak bendi lah. Duduk sikit. Jemput makan sampai semua. Zara baru nak sarapan. Dah pukul apa ni? Pukul 9 ni. Masya Allah. Pukul 10 Zara nak masak buat ayam KFC dia pula. Jemput makan sampai semua. Mama buka tarik kipas ni. Tolong lah. Mak tolong apa? Nah. Ni pakai kipas ni je. Dia tertahan panas. Dia makan sikit-sikit makan sos cili, dia sikit makan sos cili. Panas sampai semua. Lama tak buat nasi goreng. Nggak ayam. Pedas juga. Jadi tahan pedas. Oke, sobat semua, video Zara sampai sini dulu sobat semua. Kita jumpa di next video. Bye.